Salam sejahtera kepada rakan semua. Video kali ini adalah mengenai bagaimana untuk membuat broadcasting. Sekiranya kita ada apa-apa pengumuman di mana kita mahu letter kita itu ataupun email kita itu pergi kepada semua subscriber kita secara serentak. Ia tidak sesuai menggunakan email campaign yang mempunyai schedule, tak sesuai untuk kita letakkan daily list. Jadi ia lebih sesuai, katalah minggu ni saya nak buat rumah terbuka, jadi ia lebih sesuai menggunakan broadcasting. Kalau kita buat email campaign, sebab semua subscriber tidak akan mendapat email tersebut pada hari yang sama, maka setiap minggu nanti orang datang ke rumah anda untuk menghadiri rumah terbuka. Jadi ia lebih sesuai dengan broadcast email. Untuk membuat broadcast email, apa yang kita perlu lakukan adalah pergi kepada kempen yang kita ingin broadcast tersebut. Contohlah, katalah saya ada grup TuneTalk di sini. Saya klik di email kempen TuneTalk. Saya kena create dulu new letter. Klik letter, create new letter. Start with a blank letter. Saya pun typekan tajuk tertentu. Contohnya pengumuman untuk semua. Contohnya maklumat pada tarikh bla 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 bla, Tuan Excel menjemput anda menghadiri jamuan terbuka. Anda type lah apa yang perlu anda sampaikan kepada semua subscriber anda. Selepas anda siap, save this letter. Di dalam email campaign ini, TuneTalk ini, saya ada 28 letter. Anda boleh lihat day delay dia, 23, 24, 25. Ada yang selang sehari, ada yang berturut-turut, tapi tarikh day delay-nya mestilah lebih besar daripada yang sebelum itu. Okey, anda lihat di sini, letter yang baru saya buat tadi ada simpan di dalam HEL letter ini, store HEL letter, HELD, bukan HELL. Anda boleh lihat di sini ada pengumuman untuk semua. Untuk membuat broadcast letter, saya tak perlu letak apa-apa day delay di sini. Saya ulang, kita tak perlu letak apa-apa day delay di sini. Apa yang perlu anda lakukan, terus pergi ke subscriber, manage subscriber, terus anda klik ke broadcast to this group. Pada letter to send, anda klik di sini dan scroll hingga anda jumpa letter yang baru anda buat sebentar tadi, dan klik di date to send ini. Bawah dia ada gambar, ada kalender kecil. Klik di now dan klik di OK. Dan selepas itu anda boleh terus klik di broadcast letter dan anda klik proceed. Nanti akan ada beritahu satu maklumat bahawa broadcast letter anda telah queue dan akan dihantar ke seluruh subscriber anda. Jadi itu adalah cara untuk membuat broadcast email menggunakan Traffic Wave. Dan kita akan berjumpa di video seterusnya selepas ini. Terima kasih.